Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Kali ni saya nak kongsikan pengalaman pakai pam air ni, jenama Leo ni. Okey, yang ini pam ni memang mantap. Memang mantap. Saya dah pakai sebelum ni, memang steady. Ni adalah pam kedua. Sebelum ni saya guna pam ni untuk daripada tangki pergi ke sprinkler. Okey, dia memang kuat, pressure dia kuat. Dan selepas pada tu saya cuba guna pam ni direct daripada kolam. Saya terus tembak ke pokok. Saya ingatkan dia tak power, dia tak mampu nak tolak air tu ke sprinkler tu kan. Tapi sama je. Kalau kita guna pam petrol 4 stroke tu 7 horsepower. Yang ini 2 horsepower, tengok 2 horsepower ni lagi mantap daripada pam yang pakai petrol tu. Yang ini pakai elektrik senang. Single phase saja. Okey. Saiz 2 inci. Saya sambung dekat kolam, saya terus shoot tembak. Sekali jalan. Macam tak percaya, ingatkan tak power. Rupanya power. Okey, pam ni tengok. Memang saya gunakan dekat kebun. Sebelum ni guna pam petrol, guna minyak. Lepas tu top up lah, RM6 satu hari, RM6 sekali pam, RM6 kan. Cuma yang ni jimat pakai elektrik single phase. Elektrik pun tak mahal mana. Kalau guna untuk 1 bulan dalam RM20 macam tu je, untuk siram pokok durian. Tuan-tuan boleh dapatkan jenama Leo ni, tengok. 1 minit 500 liter. Okey, berapa? Boleh naik 22 meter. Tinggi tu bukit. Dia boleh sedut berapa? Okey. Kalau tuan-tuan guna yang ni, okey, memang berbaloi. Okey, boleh dapatkan dekat Leo. Di platform Shopee pun ada. Dekat link yang saya sharekan kat bawah ni. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera.